gaji bukan dalam ringgit tapi nak beli kereta Proton. Boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Okey, walaupun gaji korang dalam Singapore dollar ataupun US dollar, korang nak buat loan kereta dengan bank kat Malaysia ni sebenarnya boleh. Okey, tak semua salesman boleh buat, tapi awal Proton KL boleh buat. Cara dia macam mana? Dokumen sama je macam dokumen yang orang kerja yang biasa yang lain. Cuma ada penambahan sikit lah. Contoh kalau korang macam kerja dekat Singapore, korang kena bagi saya working permit. Barulah saya boleh buat loan submission dekat bank. Satu lagi, untuk tangga gaji minimum yang bekerja luar Malaysia ni kan, sekurang-kurangnya gaji korang kena 2,000 dan ke atas. Contoh kalau macam Singapore dollar, gaji minimum kena 2,000 Singapore dollar. Macam dekat belakang saya ni, kalau korang nak beli pun boleh. Tak semestinya kereta yang murah-murah je, tak semestinya kereta saga je. Korang nak beli S70 ke ataupun kereta X50 ke macam sebelah saya pun boleh. Tapi gaji tu kena at least 2,000 Singapore dollar dan ke atas. Okey. S70 kita ada rebate sebanyak RM5,000 untuk bulan ni. X50 pula rebate sebanyak RM11,000 untuk spek yang paling atas. Kalau tempat lain saya berani jamin diorang tak akan boleh bagi macam rebate yang saya bagi untuk X50 ni. Rebate ni customer awal Proton KL ada dua pilihan, sama ada nak letak sebagai down payment ataupun nak ambil secara cash. S70 gaji bersih minimum 2,300, X50 gaji bersih minimum 2,800. Saya cover seluruh semenanjung Malaysia. Kalau anda bekerja dekat Singapura ataupun gaji dalam US dollar, tak ada masalah, jumpa je saya. Saya akan guide anda sampai anda dapatkan loan approval untuk kereta idaman.